Pengukuhan ringgit menjadi antara dua faktor utama kadar dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi tahun kewangan 2025 menurun, meskipun jumlah agihan lebih besar berbanding tahun sebelumnya. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Ahmad Zulkarnain berkata, pengukuhan ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat memberi kesan kepada pulangan pelaburan luar negara yang dinilai dalam mata wang antarabangsa itu. Menurutnya, faktor kedua pula disebabkan persekitaran pelaburan tidak menentu susulan dasar perdagangan global yang sukar diramal, termasuk ketegangan tarif dan perkembangan geopolitik semasa. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai kadar dividen kumpulan berkenaan yang menurun kepada 6.15% bagi tahun kewangan 2025 berbanding 6.30% tahun sebelumnya, sedangkan agihan lebih tinggi. Sementara itu, Ahmad Zulkarnain turut memaklumkan jumlah keahlian KWSP meningkat kepada 18.1 juta. Katanya, peningkatan itu disokong oleh penyertaan tenaga kerja yang lebih meluas termasuk pekerja bukan warga negara Malaysia.